penalti LHDN yang korang patut tahu. Korang ingat LHDN tak perasan ke kalau tak hantar borang? Hati-hati, penalti dia bukan sikit. Ramai yang tak tahu. LHDN boleh kenakan penalti kalau korang cuai. Saya ringkaskan 3 jenis penalti utama. First, tak hantar borang cukai. Penalti 10% selepas 60 hari. Selepas 60 hari tambah lagi 5%. Yang kedua, tak bayar cukai ikut masa. Kena penalti 10%, lambat lagi tambah lagi 5%. Yang ketiga, bagi maklumat tak tepat. LHDN boleh penalti sampai 100% daripada cukai yang sepatutnya. Nak elak penalti ni mudah je. Hantar borang ikut masa. Bayar cukai dengan betul dan jangan tipu. Kalau korang tak nak duit kena tolak macam tu je, better ambil tahu dari sekarang. Kalau perlukan bantuan, saya boleh guide. Jangan tunggu sampai dah kena baru nak kalut.